Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Ahmad, terima kasih Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Ustaz Hashim dari JAIS, Tuan Penghulu, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau kita tengok kepada masjid, surau di Malaysia ni, tak kiralah di mana pun, masjid selalunya dia meletakkan nama tokoh. Betul tak? Masjid Sa'ad Abi Waqqas, Masjid Abi Ubaidah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar. Dia letakkan nama masjid tu nama tokoh. Ada masjid yang diletakkan misalnya di Mesir, Masjid Imam Asy-Syafi'i. Macam kita di Malaysia ni Masjid Sultan. Masjid Sultan Zainal Abidin letak nama tokoh. Setengah dia tak letak nama tokoh. Setengah masjid dia tak letak nama tokoh. Dia letak nama sifat. Macam kita sekarang Masjid Nurul Iman, Masjid Cahaya Keimanan. Sifat dia itu. Ada yang letak Masjid Asy-Syakirin, masjid orang-orang yang bersyukur. Ada yang letak Masjid At-Taqwa, Masjid Taqwa. Dia letakkan sifat masjid, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin. Jadi macam-macam bentuk. Ada dua bentuk nama. Satu diletakkan nama tokoh. Kenapa diletakkan nama tokoh? Supaya orang kenal nama tokoh itu dan supaya tiru kepribadian, sifat dan ketokohan yang ada pada dia. Kenapa diletakkan nama sifat? Masjid Asy-Syakirin, masjid orang yang bersyukur. Masjid Al-Abidin, masjid orang yang beribadah kepada Allah, hamba Allah. Supaya bila keluar daripada masjid, sifat syukur, sifat merasakan diri hamba tu melekat dalam diri kita. Diletakkan nama Masjid Imam Asy-Syafi'i. Supaya apa? Supaya kita mengenali Imam Syafi'i dan mewarisi keilmuan dia. Ambil ilmu dia. Jadikan sifat belajar, sifat alim, sifat tawaduk Imam Asy-Syafi'i sebagai satu ikutan pada kita. Maka diletakkanlah nama-nama ini pada masjid dan surau. Dan tidak ketinggalan diletakkan nama-nama tokoh ini kepada nama batang tubuh kita. Maka antara nama yang paling banyak sekali disebut, diletakkan pada nama batang tubuh manusia, nama itu ialah Muhammad, namanya ialah Ahmad. Maka selepas perkataan Muhammad akan diikuti dengan perkataan-perkataan yang lain. Muhammad Kazim, Ahmad Ibrahim. Kenapa? Sama seperti mana kita meletakkan nama masjid. Letakkan nama masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang mula-mula melemparkan panah dalam Islam, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang awal sekali memeluk agama Islam, 10 orang yang terawal memeluk Islam ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang menyampaikan Islam, yang membawa Islam ke negara Iraq. Dia yang sebarkan Islam di negeri Iraq. Berapa banyak pahala yang dia dapat hasil daripada mengislamkan orang-orang di Iraq. Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan dialah turunnya beberapa ayat menceritakan tentang wasiat. Nabi menghuraikan tentang wahibah berdasarkan kepada perbuatan yang menimpa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ambil daripada sifat Sa'ad bin Abi Waqqas, letak dalam diri kita. Maka boleh meletakkan nama-nama sahabat, diletakkan sebagai satu bentuk pengajaran, satu bentuk memuliakan, satu bentuk mengambil nama yang baik daripada sahabat. Kalau mengambil nama sahabat, diletak nama anak kita pun dah jadi besar pahala.
Bayangkan kalau kita meletak nama Muhammad, manusia yang terpuji. Letakkan nama Muhammad, subhanallah, mulianya. Sebab ada orang kata bubuh nama Muhammad ni tak ada faedah, kata dia. Tak ada makna bubuh nama Muhammad. Astaghfirullahalazim. Bila disebut Muhammad, mudah-mudahan lekat kepribadiannya. Bukan nak jadi nabi, lekat perangainya, lekat baiknya, supaya awak teringat nama awak tu Muhammad. Bila dah nama ni Muhammad, takkan nak tikam nombor ekor lagi. Nama awak tu Muhammad, takkan nak minum arak lagi. Nama awak tu orang yang mulia, takkan nak pukul isteri lagi. Nama awak tu Muhammad, takkan tak nak datang sembahyang. Nama awak tu adalah Muhammad, nama je Muhammad, tapi panggil panah baran. Tak, dia akan dididik dengan nama apa? Muhammad. Nama saya Muhammad Kazim. Muhammad, orang yang menahan marah. Kazim maknanya menahan marah. Sebab tu tuan-tuan tak tengok saya marah, tak jumpa pun. Sebab mendidik diri supaya jangan marah. Saya bila duduk atas pentah ni, bila duduk sini, bila tengok Ustaz Hashim, mula lepas dah jumpa dia dah. Mula ni jumpa lagi. Bila saya tengok masjid ni tuan-tuan, saya rasa aku dah datang dah masjid ni. Aku dah forum dah tempat ni. Kenangan yang saya tak boleh lupa tempat ni, forum, Mat. Tak boleh lupa. Tengah-tengah duk forum, motor lalu, Mat. Relax, dalam berok dia, Mat. Yang itulah kenangan yang tak boleh lupakan, tuan-tuan. Malam ni dia tutup dah pagar. Ada pagar dah tutup. Dia selam berok, dia cross. Keluar, Mat. Sadin je keluar, Mat. La ilaha illallah. Tak ada saya marah pun. Yelah. Biar lantak lah dan lalu. Dan nama pun dataran masjid. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, diletaknya nama Muhammad itu untuk apa? Supaya kita ni jadi mulia juga dengan kepribadian dan mewarisi perangai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, Nabi Muhammad ni adalah seorang laki-laki yang mempunyai nama yang paling banyak. Subhanallah. Nama Nabi Muhammad bukan Muhammad saja. Ada yang disebut dengan nama Ahmad, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad disebut dalam Quran. Ustaz, dalam Quran sebut nama Ahmad, kenapa di luar sebut Muhammad? Oh, sudah. Ada orang kata, Ustaz, dalam Quran sebut Nabi akhir zaman namanya Ahmad, kenapa di akhir zaman kita jumpa Muhammad? Kau ni bengong betul. Kau bengong. Bila sebut bengong marah. Engkau sebut nama ismuhu Ahmad, nama Nabi tu Ahmad. Kau lupa dalam Al-Quran ada surah nama dia Muhammad. Satu ayat nama dia Ahmad. Siapa ini? Muhammad. Satu surah nama dia surah Muhammad. La ilaha illallah. Jangan hanya tengok kepada satu ayat. Tengoklah keseluruhan ayat. Tengoklah keseluruhan. Sebab hari ini ada tuan-tuan orang yang hanya tengok satu ya. Tengok satu hadis, tak baca hadis yang lain. Tengok ayat ni, tak baca dengan ayat yang lain. Udah keliru. Bila keliru, dia mula menggunakan otak dia yang tak betul. Nama Nabi Muhammad cukup banyak. Mak dia panggil lain. Tok dia panggil lain. Kawan dia panggil lain. Allah panggil Nabi Muhammad dengan banyaknya gelaran. Kadang Allah panggil dia Yasin. Kadang Allah panggil Nabi Muhammad Taha. Kadang Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan sifat dia. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudaththir. Kadang Allah Ta'ala panggil dia Muhammad dengan panggilan yang sangat mulia. Ya Rasul. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, perkataan Nabi Muhammad itu paling banyak namanya. Orang Arab, perangai orang Arab, semakin baik orang itu, semakin banyak namanya. Tanda-tanda orang yang baik dalam bahasa Arab, namanya banyak. Nabi Muhammad ada 201 nama. Ustaz Ahmad, cuba sebut Ustaz Ahmad, nama-nama Nabi Ustaz Ahmad. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahyad, Wahid, Mahin, Hashir, Aqib, Taha, Yasin, Tahir, Mutahhar, Tayyib, Sayyid, Rasul, Nabi, Rasul, Rahmah, Qusam, Jami', Muqtaf, Muqafi, Rasul, Malahim, Rasul, Rahah, Kamil, Iklil, Muddasir. Wah, itu baru berapa tu?
20 tu. Baru 20. Ada lagi 100 berapa puluh? 180. 180 lagi ada tuan. Bila nak habiskan tahun depan pula kita sambung tuan. Jadi letakkan nama yang baik-baik supaya baiklah sifat kita. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. InsyaAllah sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baiklah, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak teruskan untuk pusingan yang kedua, persoalan yang seterusnya. Dalam satu hadis Nabi sebut, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Nak tak nak kita kena sedar sama-sama tuan-tuan dirahmati Allah. Hakikatnya pada malam ini zaman kita dengan Nabi terlalu jauh. Terlalu jauh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Terlalu banyak orang yang ingin menjadi contoh dan menarik perhatian-perhatian kita, anak-anak generasi kita, sehingga kan memesong daripada akidah, memesongkan kita daripada ajaran yang benar di dalam Islam. Lalu tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi memberi pesan wasiat kepada kita agar kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita semua. Jangan ada seorang pun yang tergelincir di dalam neraka Allah. Jangan ada seorang pun yang terpesong akidahnya. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang terpesong amalan dia. Sehingga kan benda yang sangat diredai oleh Rasulullah adalah apabila Rasulullah melihat umatnya, la arda wahidun min ummati finnar. Nabi tak akan reda seorang pun umatnya masuk neraka. Lalu Nabi meninggalkan wasiat dan meninggalkan satu pegangan untuk kita. Warisan untuk kita tuan-tuan. Harta tak ada, tetapi ada dua perkara yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Al-Quran wa sunnata Rasulillah. Mari kita dengar kupasan daripada yang bahagia Datuk. Betapa pentingnya kita khudhu ma atainakum biquwah. Kita pegang sungguh-sungguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa, yang bernafas akan menemui kematian. Dalam ayat yang lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang saja mati, ajal, tempoh, saat, tak dilambat, tak dicepat walaupun satu saat. Besok hari Jumaat, ramai orang pada hari Jumaat pagi, dia akan pergi ziarah kubur ahli keluarga dia. Dia ziarah. Dulu saya di Ipoh, saya timbalan pengurusi masjid. Merangkap imam masjid. Nama masjid itu ialah Masjid Al-Aulia, Jalan Kuala Kangsar, Ipoh. Masjid tembok. Orang panggil Masjid Gurab. Sebab dekat dengan masjid ni ada tanah perkuburan Gurab. Maka lekatlah Masjid Gurab. Sebelum saya jadi imam, ada satu imam tua. Nama dia Pak Engku. Pak Engku ni jadi imam daripada tegak sampai bongkok. Bila saya datang, dia kata, Ustaz lah ganti saya dah tua. Tapi tiap-tiap hari dia datang masjid. Tiap-tiap hari Jumaat, dia akan pergi ke kubur. Dari satu kubur, satu kubur, satu kubur, satu kubur. Dia ziarah. Sampailah dia meninggal.
Saya pun ikut dia pergi kubur. Yang ini dia baca doa, kubur sana dia baca doa. Saya tanya dia, Pak Engku, ni kubur siapa? Ni kubur siapa? Kenapa yang Pak Engku baca doa? Tuan-tuan, apa perkataan yang saya ingat daripada Pak Engku? Dia kata pada saya, Ustaz Kazim, ni dalam kubur Gurab ni, cuba tengok kubur ni, Batu Nisan ni. Dan orang yang ada dalam kubur tu, dah mati dah. Yang ada dalam kubur tu, satu hari dulu, pernah hidup macam kita. Yang dah dikubur tu, satu hari ni pernah hidup macam kita. Pernah makan macam kita. Pernah kahwin macam kita. Pernah ada keinginan macam kita. Pernah naik bas macam kita. Pernah makan tu, pun balik macam kita. Pernah ada rumah macam kita. Pernah naik kapal terbang macam kita. Pernah dapat jawatan macam kita. Pernah jadi orang kaya macam kita. Pernah jadi miskin macam kita. Pernah segala-galanya macam kita. Cuma bezanya ialah mereka dah mati. Dan kita juga akan mati macam mereka. Untungnya kita sekarang ialah kita masih hidup. Nasib baik kita sekarang apa dia? Masih hidup. Kalaulah Allah jemput kita, dah ke dalam kita sekarang. Di mana untungnya Ustaz saya masih hidup? Sebab kita boleh perbetulkan balik benda yang tak betul. Kita boleh buat balik benda yang belum kita buat. Kita perbetulkan balik benda salah yang pernah kita buat. Dan kita ikutlah jalan yang betul, yang telah dipesan oleh Nabi kita untuk kita ikut, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang mati sekarang duduk di alam barzakh, kita tak tahu nasib mereka. Baikkah mereka? Selamatkah mereka di sana? Wallahu a'lam. Kita hanya mampu doa, Allah maghfir lahum, warhamhum, mu'afihim, wa'fu anhum. Maka sebab itu tuan-tuan, sebelum kita dijemput, sebelum kita dipanggil, kewajipan kita, mesti dah kita ada perjanjian. Sebab kita sekarang ni bertunang. Saya mula gaya motor sampai entah ni. Datang situ sajalah entah ni. Kita sedang bertunang sekarang. Ni Makcik Som tunang sekarang. Mana bila Makcik Som tunang? Bertunang dengan kematian Makcik Som. Bendin, kita akan kahwin Bendin. Saya dah kahwin Ustaz. Kita akan kahwin dengan kematian Bendin. Bila yang kita akan kahwin? Wallahu a'lam. Di mana tempat kahwinnya Ustaz? Kubur. Apa jamuan makannya Ustaz? Daging sendiri. Tulang sendiri. Akan dimakan oleh ulat sebagai tetamu kenduri kahwin kita. Gelap? Gelap. Sempit? Ya. Sebab itu tuan-tuan, yang nak menyelamatkan kita ni ada. Ada. Yang menjadikan kubur bercahaya. Yang dilapangkan kubur 70 hasta. Yang diangkatkan daripada dia azab, digantikan dengan nikmat. Yang diberikan kebaikan kepada kita. Sehinggalah didoakan oleh para malaikat kepada kita. Didoakan oleh kubur kepada kita, marhaban, marhaban. Disebutkan marhaban pada orang yang baik masuk dalam kubur. Salah satu yang menyelamatkan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hari ini kita dah buat cinta Rasul. Tuan-tuan cinta pada suami, belum tentu selamat lagi. Abang-abang cinta pada isteri, belum tentu boleh tolong dalam kubur. Cinta pada Rasul, bila dimasukkan manusia ke dalam liang lahat. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang,
tinggallah jasad seorang diri. Allah. Dia ada 2 lagu tu, Mak. Satu lagi lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Allahu Akbar. Bila masuk saja dalam kubur, orang yang menghantar pun balik. Sebab itu yang menghantar tu 3. Harta, manusia, amalan. Harta balik. Baliknya harta ke rumah walaupun jak yang isi air duk siram kubur tu pun balik. Malam pukul 8 mak tanya pada anak, mana jak akorok mak? Tinggal kat kubur mak. Kenapa tinggal ya Allah? Mak beli kat Langkawi tu. Pukul 8.30 anak pergi cari di kubur bapak nanti. Akorok punya jak pun dia ambil balik nanti. Ikut yang tinggal pun payung kertas. Tu pun kalau hujan, ada orang lalu tengok ada payung, dia cabut payung balik rumah. Malam tu mimpi, bawa balik payung aku. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang balik orang, yang tinggal amalan. Tapi sayang, yang manusia sekarang sayang sangat harta. Padahal harta tu tinggalkan dia. Manusia disayang sungguh harta, sayang gila-gila punya. Tabung ni tuan-tuan, cucu kita boleh masuk tuan. Ni punya besar tabung ni. Tak nampak lagi, tak tahu lah. Iya ke ada ke tabungnya tuan. Kita sayang pada duit, tak nak masuk dalam tabung. Sedangkan besok harta kita bedak-bedak, harta kita direbut-rebut, harta kita dipisah-pisahkan. Silat-silat harta yang kita ada sekarang ni bukan dapat pada anak pun. Yang kita duk cari kerja siang malam, dapat rumah, dapat kereta, dapat tanah, entah-entah dapat pada orang yang tak pernah tolong kita. Tak pernah bayar bank hutang kita. Dia dapat rumah tu. Di mana maunya ustaz? Apa tak maunya? Siapa ustaz? Entah. Siapa-siapa pun dia dapat. Abang ada anak? Ya. Laki? Laki. Abang mati, rumah abang dapat akak anak lelaki. Tiba-tiba anak laki-laki abang meninggal dunia. Rumah abang dapat akak isteri. Menantu abang. Menantu abang menikah dengan orang lain. Mati pula menantu, dapat rumah dekat suami dia. Siapa suami menantu kita? Kita tak kenal. Tuan-tuan pernah fikir tak? Dah masuk ke Isyak? Dah masuk ke belum? Dah. Belum. Udah ke masuk? Udah ke masuk? Sama lah Ustaz. Dah masuk ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi tuan-tuan, yang kita duk sayang sangat pada harta ni, harta pun tinggalkan kita. Malah harta tu lepas kita mati, saya kata dah tadi, akan dapat pada siapa tuan-tuan, kita pun tak tahu. Jangan duk kata harta ni dapat ke anak cucu kita, belum tentu tuan-tuan. Kadang-kadang dapat pada besan kita pun. Harta kita dapat ke anak, anak mati dapat ke menantu, menantu mati, bapak dia masih hidup. Dapat harta kita dapat pada besan. Besan kita pula datang ke masjid, datang pasar raya, naik kereta kita. Sekupang pun dia tak bayar dekat bank. Sekarang begini bawa kereta. Amboi. Apa yang nak dibangga dengan kereta? Yang kita sayang nombor dua apa dia? Orang. Abang Dino sayang benar pada isteri kita. Lepas kita mati, udah. Tak sampai pula yang nak dapat isteri kita. Kita bela elok-elok pinggang 24, waktu kita mati pinggang 42. Sehat walafiat isteri kita tu. Udah habis dah 4 bulan 10 hari, lebur. Menikah orang lain pula. Memanglah waktu kita meninggal tu menangis dia. Waktu kita kena kapan tu, nangis isteri kita, bang. Abang janji sehidup semati dengan saya, bang. Abang mati dulu, siapa nak jaga saya? Tu imam sambil kapan jawab, saya ada. Udah tuan. Dapat kok tu imam tu lah tuan-tuan. Tetapi ada satu benda yang akan menemani kita sampai kiamat. Namanya ialah amalan. So, kenapa tak sayang pada amalan? So, kenapa tak cinta pada amalan? Saya tadi Ustaz Ahmad, saya pakai baju dari hotel apa nama tadi tu, saya pakai baju. Bila saya pakai baju, ada satu butang, tak ada. Butang tak ada. Selagi aku ceramah, selagi nampak butang tetangga tak ada butang, nampak orang singlet aku dalam ni pula. Rasa tak selesa tuan. Tak selesa benar, butang tak ada. Saya pun sampai dekat masjid belakang parking tu, buka baju, tukar baju ni pula. Kalaulah sebiji butang, kita rasa tak selesa, tak sempurna baju kita. Sekarang kita punya amal ibadat, berapa banyak yang rasa selesa hanya dengan sebab meninggalkan benda sunat. Pak butang tak ada, rasa tak selesa berjalan. Butang tak dibutang pun rasa tak selesa. Padahal tak ada butang pun boleh hidup. Tetapi kalau dia tak semayang, relax je.
Lepas Al-Fatihah rukuk, lepas Al-Fatihah rukuk, lepas Al-Fatihah rukuk. Empat-empat Fatihah, 2 ayat lazim tak ada. Kenapa bang tak baca surah lazim? Sunat Jepun. Kita ada penyakit Jepun. Bang tak berzikir bang, sunat Jepun. Bang tak baca Quran bang, sunat Jepun. Bang tak sedekah bang, sunat Jepun. Kalaulah kasut sebelah lain kita tak pakai. Bang, kasut abang tu sebelah lain. Ya Allah, tersilap sarung pula. Patah balik ke rumah. Padahal pakailah kasut belah mana pun. Oh, kalau bab dunia, kita cukup nak segak, nak kemas, nak lengkap. Tapi nak ibadat, tak lengkap, tak kemas pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tak nampak kepentingan ibadat. Mati saja dalam kubur, ibadatlah yang berfungsi. Nak bagi cerah kubur macam mana? Kubur gelap. Nak bagi luas kubur macam mana? Sempit. Ada satu benda yang menjadikan kubur kita luas. 70 hasta. Ada satu perkara yang menjadikan malaikat tak sentuh kita. Ada satu perkara malaikat soal dengan soalan yang senang pada kita. Ada satu perkara yang menjadikan kubur mendakap kita macam seorang ibu mendakap anak, menyusukan anak. Ada satu perkara yang menjadikan kubur akan melenakan kita. Dan tidurlah kita seperti mana tidurnya pengantin. Bila balik saja orang yang menghantar mayat, 7 langkah kata orang Melayu. Jangan tuan-tuan ngira pula. 1, 2, 3, 8 dah. Mat, dah 8 langkah kita balik mat. Apa masalahnya? Itu mesti malaikat dah sampai tu berada kita tu. Tak boleh jawab ke tidak tu. Amboi. Dia keluar pintu pagar kubur, langgar dia motor. Mati pula dia. Mayat tanam pukul 11, mayat dia pula pukul 5. Yang pagi tadi tanya pada dia, bukan kamu ke ngantuk aku pagi tadi ni? Petang ni kamu pula ayah. Ha, udah tuan-tuan. 7 langkah tu maksudnya apa? Tak lama selepas dikebumikan. Tiada guna lagi harta melimpah, anak menantu semua tak guna. Malaikat datang. 2 malaikat datang. 2 malaikat hitam datang. Yang pertama namanya apa? Munkar. Yang kedua nama dia apa? Nakir. Mesti datang. Jangan buat lawak. Ada orang tuan-tuan, dia jarang sebut munkar nakir. Saya buat ceramah perdana, datang satu YB, dijemput resmikan ceramah saya. Dijemput pada yang berhormat untuk menyampaikan ucapan seterusnya. Meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Datang YB itu. Saya merasa bertuah kerana dijemput untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Majlis ilmu ini merupakan satu usaha amal ma'ruf, bukan nakir. Nah sudah tuan-tuan. Sudah menong saya di bawah. Kenapa amal ma'ruf bukan nakir ni? Amal ma'ruf nahi mungkar. Dia di belasahnya amal ma'ruf bukan nakir. Tersedak malaikat dalam kubur. Apa petik nama aku ni tuan ni? Maka datanglah 2 malaikat. Sebab tu dia kata dalam talqin, maka akan sampailah kepada kamu 2 malaikat. Yang pertama munkar, yang kedua nakir. Mereka akan bertanya kepada kamu beberapa soalan. Mereka juga adalah makhluk Allah. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Itu orang yang baca talqin di kubur. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Maka janganlah kamu merasa gentar. Jawablah dengan tenang. Kalaulah mayat tu boleh bercakap pada Tok Imam tu.
Engkau di atas senang. Cakap, turunlah bawah. Ganti pula, kata dia. Tapi mayat tak boleh cakap. Kalaulah mayat tu boleh cakap, turunlah. Tak pandai boleh cakap tuan. Maka Nabi sebut dalam hadis, malaikat ni akan sampai. Dan diduduklah manusia itu dalam keadaan cokoh duduk. Cokoh duduk tu apa? Tidur berbaring, kemudian bangun, kaki lunjur ke depan. Abang, nanti balik, tidur atas katil, baring. Bangun, duduk, kaki melunjur ke depan. Nama dia apa? Cokoh nama dia. Maka malaikat akan tanya kepada kamu, hai si Fulan bin si Fulan, apa pendapat kamu tentang laki-laki ini? Muhammad bin Abdullah, apa pendapat kamu? Maka mayat tadi menjawab, dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah. Aku bersaksi tiada Allah melainkan, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad bin Abdullah Rasulku. Kata malaikat, kami sudah tahu itu jawapan kamu, cuma kami nak dapatkan kepastian. Hai manusia, tinggallah kamu dalam kubur ini sampai kiamat. Tidurlah kamu, dilapangkan 70 hasta, diberikan cahaya kepadanya. Tidurlah dengan penuh kasih sayang sampai kiamat. Rupa-rupanya yang nak tolong menyelamatkan kita ialah jawapan yang betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah orang fasik, masuklah orang munafik. Hai manusia, kamu kenal hamba Allah ini Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah. Rasa macam pernah kenal. Siapa ya? Bukan artis ke? Sudah entah. Tak kenal Muhammad bin Abdullah, tak boleh jawab tentang Nabi Muhammad. Sudah tuan-tuan. Ini hadis. Nak selamat dalam kubur, engkau kenal Nabi Muhammad. Di dunia lagi engkau dah cintai Nabi Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, cinta pada Rasul bukan benda kecil. Taat pada Nabi bukan benda kecil. Sayang pada Nabi bukan benda kecil. Ikut Nabi bukan benda kecil. Benda besar yang boleh tolong kita di saat tak siapa boleh tolong. Sayang tuan-tuan, hari ini orang memperkecilkan Rasulullah yang besar. Ustaz, ya, saya ada ijazah, ya, saya sedang menghabiskan master, ya, soalan saya, Nabi Muhammad belajar di mana? Saya ijazah, saya dapat tahu Nabi Muhammad buta huruf. Takkan saya yang ada master ni, Nabi saya buta huruf? Kapi orang macam ni. Dia boleh cakap Nabi Muhammad tu tak tahu apa-apa. Macam ni Nabi nak tolong dia. Ustaz, kenapa laki-laki boleh kahwin 4? Kenapa perempuan tak boleh? Kenapa laki-laki boleh kahwin 2, 3, 4? Kenapa kami perempuan tak boleh? Allah yang menetapkan demikian. Kalau begitu tak adil lah. Laki boleh, kami tak boleh. Ganas orang sekarang. Saya tanya dekat dia, akak kahwin hari itu hantaran berapa ringgit? 10,000. Mas kahwin 20,000. Mahalnya. Itu hak kami lah orang perempuan, 20,000. Kau suka kami lah. Kata orang laki-laki pun minta agak mas kahwin bawa adil 20,000. Kena pada akak adil, tak kena pada akak tak adil. Sampai hati akak cakap Nabi Muhammad tak adil. Dahsyat tentang zaman sekarang ni. Ada yang cakap, Ustaz, ya, sebelum Nabi dapat wahyu, ya, Nabi pergi mana? Nabi duduk beruzlah di Gua Hira. Nabi ada isteri, ya. Nabi ada anak, ya. Tempat seorang suami, tempat seorang bapa di sisi keluarga. Susah senang dengan keluarga. Apa pasal Nabi naik atas bukit?
Duduk dalam gua. Inikah contoh laki-laki yang baik? Awak datangkan pada saya, manakah laki-laki yang lebih baik pada Rasulullah? Sampai dia cakap Nabi Muhammad bukan Nabi terbaik. Astaghfirullahalazim. Orang Islam, tuan-tuan. Saya kata dekat dia, akak pergilah belajar sirah. Belajarlah sirah. Belajarlah tentang Nabi. Supaya akak tahu Nabi tu macam mana, Siti Khadijah tu macam mana, anak-anak Rasulullah macam mana. Berapa lama Nabi duduk dalam gua, berapa lama Nabi turun di bawah, Nabi naik balik, Siti Khadijah hantar makanan dan sebagainya, berapa lama kak? Ingat saja kan Nabi naik di atas tu. Allah bentuk dia. Allah ilhamkan dia naik. Dengan sebab engkau duduk dalam gua tu, engkau dapat benda yang paling besar sekali. Engkau mendapat nubuwah, dapat kenabian, engkau dapat Quran. Isteri mana yang tak sanggup berkorban, yang tak bersyukur, suami dia jadi Nabi. Anak mana yang tak seronok, bapa dia jadi Nabi. Isteri mana yang tak bersyukur, suami dia dapat Quran, pelita sepanjang zaman. Isteri mana yang tak reda, Nabi tu ahli syurga. Akak nak cakap, akak ni macam Siti Khadijah. Laki pergi market pun panggil balik, balik. Datuk baru ni nak pergi RZ. Isteri tak bagi. Tak bagi balik. Balik. Tak dapat luncur. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa? Kalau awak ikut Quran, kalau awak ikut Nabi, awak takkan sesat. Ustaz, nak ikut Quran dan Nabi ni dalam segala benda, Ustaz? Ya, dalam segala benda. Tuan-tuan nampak langit sekarang, saya tak nampak lindung dek kemah. Tuan-tuan pun tak nampak. Cerita tentang langit ada dalam Quran. Cerita tentang bulan, bintang, matahari ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kenapa tidak merujuk kepada Quran? Matahari berputar atau matahari yang diam? Adakah bumi diam atau bumi yang berputar? Quran dapat jawapan. Hari ini orang tak semak Quran dah. Hari ini orang tak mau dah ikut Quran. Dia kata Quran ni cerita dongeng. Kami nak fakta. Saintis itu fakta, kata dia. Dia kata saintis tu fakta. Saya kata kalau saintis tu betul dengan Quran, saya ikut. Kalau saintis tak betul dengan Quran, saya tak ikut. Kenapa Ustaz tak ikut saintis? Kalau dia tak betul dengan Quran, saya tak ikut. Saintis bercakap dia pergi ke bulan pun tak benar. Tapi Allah bercakap dia yang menciptakan bulan. Allah bercakap tentang matahari, dia yang menciptakan matahari. Awak tak pernah tahu pun matahari itu 149 juta kilometer. Baru nak sampai matahari. Engkau tahu mana? Engkau teori. Al-Quran tu fakta. Allah yang menciptakan matahari. Dia tahulah matahari itu naik ke turun. Awak mengguna matahari naik turun. Tiba-tiba awak kata matahari diam. Besok matahari bangun. Nama dia apa? Sunrise. Tadi matahari baru turun. Nama dia apa? Sunset. Matahari naik, matahari turun. Tiba-tiba awak kata matahari diam. Yang bergerak bumi. Tukarlah. Bumi naik, bumi turun. Earth rise. Earth set. Tobat lahum takkan wujud perkataan tu. Tadi awak sembahyang apa? Maghrib. Maghrib makna apa? Tenggelam. Besok awak sembahyang apa? Subuh. Subuh maknanya apa? Pagi. Besok awak sembahyang apa? Isyraq. Awak sembahyang apa besok? Duha. Awak sembahyang apa? Zuhur. Matahari tergelincir. Zuhur. Petangnya awak sembahyang apa? Asar. Semuanya itu adalah waktu. Waktu matahari naik, waktu matahari isyraq, waktu matahari duha, waktu matahari tergelincir, waktu matahari bayangnya panjang, waktu matahari tenggelam, waktu matahari langsung tidak ada. Nama dia Isyak. Itulah pergerakan matahari. Bila masa bumi yang bergerak. Quran bagi jawapan. Hari ini ada orang cakap terang-terang tak boleh pakai Quran. Astaghfirullahalazim. Dalam kubur awak nak cakap apa? Allahu Rabbi. Marrabbuka. Allahu Rabbi. Kata malaikat.
Sekarang dalam kubur kau cakap Allah Tuhan kau. Waktu kau hidup dalam dunia, hukum Tuhan kau tak setuju. Ada kau semayang? Kadang buat. Ada kau pergi semayang masjid? Hari itu ada, dia membuat jamuan, datanglah. Man Nabi Yuka? Siapa Nabi awak? Muhammad Nabi. Muhammad Nabiin. Umat Nabi aku ialah Nabi Muhammad. Dalam kubur mengaku umat. Dalam dunia dulu selawat pun tak benar. Masa dalam dunia dulu, Ustaz Ahmad dengan Ustaz Kazim selawat depan, awak diam. Macam bodoh ya dia. Duduk dalam kubur mengaku pula umat Nabi Muhammad. Renti ke lah tuan-tuan. Tapi kalau menyanyi, sambut semua. Hanya adik dalam hati. Yang tu sambut. Jom kita nak try test tengok. Sambut ke tidak tuan-tuan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita diam, mak. Kita minta tetamu kita sambung. Wah subhanallah. Itu baru 30%, mak. Suara yang dikeluarkan. Kalau 100% keluar yang suara dikeluarkan, macam Ustaz Ahmad azan tadi lah. Itu 100% dah keluar tu. Dah okey dah suara? Serak sini tu. Serak-serak basah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom. Kalau kita ikut Quran, kita tak sesat. Ikut Nabi tak sesat. Dalam segala benda Ustaz? Ya. Dalam segala benda. Kesihatan, Quran dan hadis. Sekumpulan doktor di Amerika telah berjaya melakukan pemindahan jantung seekor babi kepada jantung manusia. Pemindahan jantung ini adalah yang pertama dalam dunia. Menunjukkan bahawa harapan manusia yang cerah bagi pengidap-pengidap sakit jantung untuk mendapat jantung yang baik daripada jantung babi. Ini keluar ni, berita ni, waktu COVID hari itu. Keadaan pesakit jantung itu stabil. Anak dengar berita tu. Mak dia masak dapur. Mak! Oh mak! Apa? Cepatlah mak! Apa kau ni? Tu berita tu kata dia sakit jantung. Doktor dah pindahkan jantung babi kepada jantung badan dia. Dah sihat mak, dah stabil sekarang. Ya Allah. Cerahlah harapan mak dapat jantung babi. Kalaulah mak sihat nanti mak nak bela babi lah. Bukankah Nabi sebut benda najis tak ada ubat? Babi tu najis paling berat, mughallazah. Bila mereka ubah najis babi ni boleh manfaat pada awak. Nanti orang akan ubah tuan-tuan. Jom pekat ramai-ramai bela babi. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan kita kata, oh dia orang baik ustaz ni, saintis ni. Tak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Selagi mana mereka Yahud, selagi mana mereka Nasara, akan ada perasaan dalam jiwa mereka untuk menarik kita umat Islam lari daripada jalan yang benar. Sebab tu saya katakan tadi, kalau ajarannya betul pada Quran dan hadis, ikutlah. Tapi kalau ajarannya tidak betul pada Quran dan hadis, tinggalkanlah. Kerana meninggalkan Quran dan hadis, tak mengikut Quran dan hadis, itulah lambang-lambang kesesatan. Kesesatan bukan hanya ada ayah pen, ben ayah pan. Orang Melayu hari ini faham kesesatan tu di mana? Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Kesesatan tu apa? Ajaran sesat. Dah. Kesesatan tu juga bila awak tak ikut Quran, awak tak ikut cakap Nabi, awak tukar apa yang Quran cakap, awak tukar apa yang Nabi cakap, dan awak mengatakan bahawa itu lebih benar dan betul, itulah sesat. Al-Quran sebut, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami yang menciptakan kamu, sesungguhnya kamilah yang membentukkan kamu. Kemudian kami suruh para malaikat sujud pada kamu. Maka seluruh malaikat sujud melainkan iblis. Iblis tidak termasuk golongan yang sujud. Siapa yang Allah maksudkan ini? Nabi Adam alaihissalam. Manusia yang pertama ialah Nabi Adam. Adam lah. Tiba-tiba tuan-tuan belajar, manusia berasal daripada beruk. Tuan-tuan tak sesat lah. Jangan ingat ayah pin saja sesat. Bila kita kata Nabi Muhammad asalnya beruk, sesat tu. Ni, cinta Rasul ni. Nabi yang paling hebat, manusia paling agung. Tiba-tiba asal pada beruk. Tuan-tuan dah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buanglah pahaman sesat ni tuan-tuan daripada mata pelajaran di sekolah. Buat apa cinta Rasul kalau kita percaya manusia berasal daripada Homo sapien. Daripada beruk lama-lama jadi orang. Tiba-tiba duduk dalam kubur, malaikat tanya, awak kenal Muhammad bin Abdullah? Oh, dia keturunan beruk. Nak jawab apa tuan? Betulkan balik. Malam ni terus cerita banyak bab maulud. Betulkan balik pahaman. Kita bukan dari beruk. Kita adalah daripada Nabi Adam. Makhluk terhebat yang dipanggil sebagai khalifah. Takkan beruk jadi khalifah. Wallahu a'lam. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Teruk sangat suara. Teruk sangat. Sedih pula dengar. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah, jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah. Untuk pusingan yang terakhir ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak tanya yang berbahagia Datuk. Alhamdulillah ini kali kedua Datuk sampai di sini, dan siapa di sini yang pernah sampai di pondok Pusat Pendidikan Al-Barakah, cuba angkat tangan sikit, kita nak tengok. Ada 2-3 orang ni kawan-kawan kita yang bahagia. 5. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jemput tuan-tuan yang hadir pada malam itu untuk datang ke pondok kami, ziarah pondok kami. Minggu lepas saja 20 bas. Alhamdulillah 20 bas yang hadir ke tempat kita. Kita tengok sama-sama macam mana yang bahagia Datuk wujudkan Pusat Pendidikan Al-Barakah, pengajian agama di sana. Di sana hari-hari kita mengaji Quran. Setahun kita khatam 2 kali. Kita memang target pelajar pondok kita akan khatam setahun 2 kali khatam. Kita mula daripada pukul 8.30 sampai pukul 9, setengah jam dalam 4 muka surat, 5 muka surat. Itu di antara program kita di sana. Bahkan alhamdulillah pada tahun ini juga
bulan Rabiul Awal ni kita akan khatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mungkin tahun depan kita buka kitab yang lain pula. Sebab Setiap tahun kita akan buka, setiap satu musim. Sekarang musim Maulud, ya, kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah. alhamdulillah. Cerita tentang Nabi daripada A sampai Z. Uban Nabi berapa helai, kening Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, jari Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana, cara berjalan Nabi macam mana. Ada 399 hadis. Ya. Kita akan baca satu. Nabi pakai cincin belah mana? Nabi pakai ada cincin emas? Nabi pakai cincin apa? Cincin Nabi batunya di atas atau batunya ke dalam? Nabi Muhammad dia pakai cincin, batu cincin tu ke dalam. Bila digenggam, batu cincin tu kena tapak tangan. Di sini tak nampak batu dia. Dia bukan macam kita pakai cincin tu, batu nampak di sini. Nampak batu sini. Nabi tak, batunya ke dalam. Kenapa Nabi pakai macam tu? Dia tak mau tunjuk batu dia. Batu Nabi warna apa Ustaz? Batu cincin Nabi warna hitam daripada Habsyah. Habis tu kami salah tak Ustaz? Pakai cincin batu depan. Tak salah, tapi yang sunnahnya ke dalam. Kenapa kita pakai cincin batu depan Ustaz? Senang tumbuk orang, lebam muka dia. Nabi tak, dia pakai ke dalam. Pakai cincin pun dia ajar. Supaya kita kenal betul Nabi Muhammad. Nanti Isra' Mi'raj kita akan belajar daripada malam sebelum Isra'. Satu kitab detail dia cerita sampailah Nabi balik semula ke Mekah. Nanti tahun depan kita masuk hijrah. Daripada sebelum hijrah, tengah jalan Nabi jadi apa, di Quba buat apa, di tempat Jumaah buat apa, sampailah Nabi hijrah. Supaya kita cinta betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap satu benda dengan Nabi kita belajar. Anak Nabi ni lahir bila, beranak bila, mati bila, cucu Nabi ni berapa orang. Belajar habis-habis tentang keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita belajar tentang ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk soalan terakhir tuan-tuan dirahmati Allah, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi dalam hadis ini Nabi bagi tahu Islam ini dia datang dalam keadaan ghuraba dan dia akan datang kembali di akhir zaman ini dalam keadaan pelik. Jadi kita nak tanya, siapakah golongan yang dikatakan ghuraba ni? Iaitu ketika berlakunya fasad tetapi dia berusaha untuk memperbaiki diri dia. Kita nak jadi seperti ini yang bahagia Datuk, yang terakhir Datuk. Tadi pagi ada orang tanya saya, Ya Datuk. Ustaz, lepas ni nak ke mana? Saya kata lepas kelas saya ni pukul 8 dan pukul 9 sampai pukul 10.30 kelas saya nak pergi ke Ijuk, Selangor, saya cakap. Semalam di mana Ustaz? Semalam saya di Batangkali. Sungai Masin. Sungai Masin, Batangkali. Pagi ni saya di Ipoh. Malam ni di Ijuk. Lepas Ijuk, besok pukul 9 pagi di Shah Alam. Malam besok Pelabuhan Kelang. Hari Sabtu di Sungkai 16 bas melawat. 16 bas. Malamnya di Bangi Forum Perdana. Hari Ahad pagi balik ke Sungkai 16 bas lagi melawat. Petang di mana? Pukul 3 Felda Gunung Bersaut. Malam pun Felda Gunung Bersaut. Dia tanya pada saya, Ustaz tak letih ke? Saya heran nak tengok Ustaz ni. Ustaz tak letih ke? Saya sebut heran. Saya teringat dia sebut, heran saya. Ustaz tak letih ke? Tadi abang tanya saya, Ustaz duk muda no. Muda apa? 72 dah. Saya nampak lagi tua pada Ustaz. Saya 60-an, Ustaz 70-an nampak muda. Heran saya. Oh, banyaknya benda heran dekat-dekat nak kiamat ni tuan-tuan. Heran itu apa dia? Wasayaudu kama bada'a ghariban. Pelik. Akhir zaman ni Islam dianggap sebagai gharib, pelik, dagang, asing, terpencil. Jadi saya bagi contoh tadi, pelik saya tengok Ustaz. Ustaz tak letih ke? Bila Ustaz Ahmad sebut ini. Teringat kata-kata Pak Cik tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan.
Saya kata, bang, jangan cakap letih untuk kerja Tuhan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Biar susah sedikit untuk Tuhan. Maka biar susah sedikit kerana Tuhan, itulah tuan-tuan akan dianggap pelik. Engkau pergi pagi subuh-subuh sembahyang di masjid, engkau tak mengantuk ke, Din? Engkau orang tiap-tiap malam kuliah maghrib ni, engkau orang tak jemu ke? Pelik aku, tiap-tiap malam kuliah maghrib tak jemu ke? Pelik. Tak habis-habis belajarnya pun. Tapi dia tak pelik, tiap-tiap hari dia makan nasi. Aku tengok kau makan tiap-tiap hari, tak kenyang-kenyang ke, Din? Heran aku. Tak ada pula dia tanya, tuan-tuan. Bak mentega darah haram, dia tanya. Tuan-tuan yang saya muliakan, Islam akan dianggap pelik. Tetapi tuan-tuan kena baca hadis itu. Siapa yang dianggap pelik, dialah yang bagus. Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang yang dianggap pelik. Mak ni tak habis-habis sedekah, tak habis-habisnya wakaf. Peliklah saya, mak. Yang masjid tu pun tak habis-habis ngutip. Peliklah saya, mak. Allahu Akbar. Mana boleh jemu kutip derma, mana boleh jemu kutip pahala. Mak sedekah tu pahala. Mak nak cari pahala, sebab pahala lah yang boleh bagi cerah dalam kubur. Engkau boleh tentu doa pada mak. Aku sihat ni pun kau tak balik. Aku ada lagi, hidup lagi, kamu tak balik, asyik cuti tempat lain je. Esok aku dah mati, ada kau ingat pada aku? Kata mak dia. Aku ni masih hidup. Lu tengok bapak kamu tu, gaut, ada lagi tu. Ada kau balik tengok bapak kamu yang gaut, kamu asyik go out je. Kalau aku mati, kalau bapak kamu mati, aku tak tahulah kamu post pahala ke hidup pada aku. Kamu tanya aku nak wakaf, sedekah duit aku. Aku tanya pula, aku tak boleh harap pada kamu. Kamu sekarang pun tak baca Quran. Besok kalau aku mati, ada kamu nak post pahala baca Quran pada aku. Oh, dah mak dia menangis. Tak ada. Waktu kita sihat pun anak tak peduli, tuan-tuan. Waktu kita sakit, panggil pun tak balik. Datuk pula sakit tekak. Bayangkan kalau kita dah mati, tuan-tuan. Sebab tu cari jalan, buat bakti supaya kita selamat di kubur sampai kiamat. Salah satunya nama dia apa? Wakaf. Salah satu nama dia sedekah. Ustaz, ya. Sejak bila Ustaz buat pondok untuk warga emas? 2005. Berapa buah? 8. Berapa pelajar? Udah 8 pondok, 8 orang lah. Yang duduk di pondok 8 orang. Yang orang luar datang belajar 16 orang. 16. Sekarang 270 pondok. Pelajar ustaz yang duduk pondok 192 orang. Yang melawat setahun tu? Yang melawat setahun, 1 bulan, 1 minggu, 20, 16 kali 16, 32 bas. Kita berbual lah, average dalam 30 bas seminggu. Ya. 30 darab dengan 4 kali. Dah ada 120 bas lebih kurang. 120 bas darab dengan 40. 100. Tuan-tuan kira lah sendiri. Saya tak larang nak ngira, tuan-tuan. Itu yang berdaftar. Yang walk in. Yang datang naik kereta, naik motor. Ni tak lama lagi saya nak buat. Saya nak buat pula perhimpunan menghimpunkan RZ riders Setahun. InsyaAllah. Dah bincang dah. Kita nak kumpul lebih kurang 10,000, tuan-tuan. Di mana ustaz? Di Sungkai. Saya ada tanah di situ 13 ekar. Kita sedang buat sekolah di situ. 13 ekar pula. Yang di Ipoh sudah tak mampu menampung lah. Lepas RZ, ustaz nak buat apa pula? ZRZ. Kita buat, tuan-tuan. Saya nak buat Y3 suku pula.
X1R belum. Saya nak buat pula X1R ke apa ke tuan-tuan. Saya target. Tuan-tuan, saya hanya buat 8 orang, 16 orang. Mula-mula saya buat surau. 3 kali saya robohkan surau. Besarkan surau. Tak muat. Bayangkan tuan-tuan, sekali sembahyang subuh 10 bas. Sekali sembahyang subuh 20 bas. Salin 2 kali, 3 kali sembahyang subuh. Saya kata tak boleh, kita besarkan surau. Besarkan lagi tuan-tuan. Besarkan surau. Sekali boleh muat 800 orang pun tak boleh muat lagi tuan-tuan. Orang yang mula-mula wakaf buat surau tu pun dah mati dah. Nama dia Zulkifli. Nama dia Samsiah. Nama dia Nazirah. Saya ingat nama-nama orang yang wakaf. Saya rasa dia orang pun tak sangka. Mula-mula saya jadi imam sembahyang 6 orang, 8 orang ya orang pondok. Tahun 2005. Sekarang yang datang sembahyang tuan-tuan seluruh dunia. Dari Kemboja, dari China, dari Jepun, dari Brunei, dari Indonesia, dari Singapura, dari Perancis. Yang mula-mula pelancong yang sampai dari Amerika dan masuk Islam di situ. Perempuan. Tuan-tuan, saya pun tak sangka boleh daripada Ipoh melarat sampai ke Sungai. Dan punya ramainya manusia datang nak belajar, yang datang nak masuk. Yang tak ada suami, yang tak ada isteri, yang tak ada duit, yang miskin, yang papa kedana, yang kaya, yang miskin. Yang mencari agama, yang tak erti baca Quran, yang langsung tak erti semayang, yang baru hari ni masuk Islam, yang minta perlindungan sebab baru masuk Islam, yang tak sihat pun ada. Tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan usaha kita ni tolong kita, tolong orang ni akan tolong kita balik di alam sana. Saya kata pada isteri saya, Mama weh, abang ni memang tak ada di rumah, tapi pahala abang ni mudah-mudahan kita dapat kongsi untuk mama, untuk anak-anak, untuk mak ayah kita. Minta maaf banyak-banyak, jarang duduk di rumah. Minta maaf anak-anak, jarang manja dengan anak-anak. Minta maaf banyak-banyak sebab ayah buat kerja. Hampa reda, hampa jadi anak soleh, anak solehah, mudah-mudahan kita himpun balik dalam syurga. Kalau masuk syurga. Tuan-tuan, saya dengar tuan-tuan ni cari dana untuk wakaf. Cari dana untuk wakaf. Tuan-tuan janganlah kedekut tuan-tuan. Bagilah. Itu sajalah senjata kita dalam kubur, bekalan kita ni. Nak harap anak belum tentu tuan-tuan. Nak darah ilmu yang dimanfaatkan belum tentu kita ada ilmu. Tapi kita ada harta. Harta inilah yang infaknya. Ayat tentang iman, ayat tentang iman, ayat tentang iman. Hujung dia mesti dia sebut mimma razaqnahum yunfiqun. Sebutlah iman manapun, last kali Allah sebut harta. Zalikal kitab, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. last disebut. Iman tu apa? Takwa tu apa? Last kali. Apa harta yang Allah bagi, infak balik. Seolah-olah menutup kesempurnaan. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون lagi. Jadi tuan-tuan, apa maknanya kita kharu sujjadah? Besok kita nak buat sujud sajadah di masjid kita. Tak baca tu iman surah sejadah, menyumpah orang. Menyumpah makmum. Awal abang balik pagi ni, entah tu imam, entah pemimpi, adakah hari Jumaat baca qul wallah? Selalu ayat sejadah qul wallah baca. Oh marah. Awak marah tak buat sujud sejadah, tapi awak tak faham pun surah sejadah tu apa. Orang yang beriman disebutkan dalam surah sajadah. Apa sifat orang beriman? Kharru sujjada. Tunduk meluncur sujud pada Allah.
Bila datang perintah, baik, saya tunduk ya Allah. Dua, sifat orang beriman, wahum la yastakbirun, mereka tak sombong. Tiga, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka, badan mereka jauh daripada tempat tidur, bangun sembahyang malam. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka doa pada Allah dengan penuh ketakutan dan pengharapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ada harta, mereka infakkan balik pada jalan Allah. 5 sifat orang beriman dalam surah As-Sajdah. Tuan-tuan yang saya muliakan, ambil peluang yang Allah Ta'ala bagi. Saya bila buat Al-Barakah tu, saya tak tahu nak jadi macam tu punya besarnya. Saya harap dapatlah saya bertahan supaya pahalanya berjalan. Kianat, dengki, iri hati itu banyak, serah pada Allah. Begitulah kita nak wakaf untuk masjid kita. Buat. Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi Muhammad tanya, ni tanah ni siapa punya? Unta Nabi berhenti di sini, tanah ni siapa punya? Sahabat bagi tahu, tanah ni 2 anak yatim tuan. Siapa? Sahlu dan Suhail tuan. Baik, saya minta izin pada Rasulullah nak jumpa dia orang, kita minta tanah ni dia orang wakaf lah. Jangan. Bayar. Kita beli tanah ni, kita buat masjid. 10 dinar emas. Bila dengar 10 dinar emas, ada satu laki-laki dia bagi terus pada Rasulullah. Rasulullah, saya wakaf 10 dinar emas. Maka buatlah masjid. Nabi ambil batu, Nabi ambil bata, Nabi susun. Nabi sebut waktu susun tu apa? Allahumma la ansha illa anshul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan hanya kehidupan akhirat. Waktu Nabi susun bata tu, hidup di dunia ni tak ada apa melainkan hidup akhirat. Dibuatnya tiang daripada batang kurma, dibuatnya pelepah kurma sebagai atap. Inilah Masjid Nabawi yang pertama sekali dibina. Di mana Ustaz? Di Raudah. Mimbar Rasulullah, rumah isteri Rasulullah, tengah-tengahnya itu Raudah. Itulah tanah. Siapa yang bagi 10 dinar tu Ustaz? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan tuan-tuan, dia bagi 10 dinar 1400 tahun yang lepas. Masjid Nabawi boleh muat 2 juta orang sekali sembahyang. Ulama-ulama kata tiap-tiap kali orang sembahyang, pahalanya sampai pada Sayyidina Abu Bakar. 1400 tahun, berapa bilion manusia dah sembahyang. Tuan-tuan, jangan lupa peluang yang sama ada pada kita. Nama dia apa? Wakaf. Buatlah masjid, buatlah surau, buatlah apa yang dianjurkan oleh pihak masjid untuk mewakafkan bangunan kita. Mudah-mudahan selepas kita mati, pahalanya sampai pada kita berpanjangan. Saya tutup ceramah kita malam ni Ustaz Ahmad dengan satu petua. Okey. Yang pertama, bila kita ni tengok pada anak kita, susah hati tengok anak kita ni cakap lambat, nama dia speech delay. Lain macam tengok diam je budak ni. Maka tuan-tuan ambil air, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan baca surah. Baca Bismillah 21 kali. Dan tuan-tuan baca ayat ni. Ikut saya baca. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Arshil Karim.
Baik, tuan-tuan dah ambil ijazah bacaan ni, amalkan. Dan tuan-tuan tutup dengan surah Ar-Ra'du ayat 31. Baca 31 kali. Saya ulang balik. Al-Fatihah 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, La ilaha illallah al-azimul halim sekali, surah Ar-Ra'du ayat 31 kali. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ar au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Anak yang speech delay, abang-abang yang ada penyakit stroke, akak-akak yang tak boleh cakap, lumpuh sebelah badan, ambil ayat ni. Anak kita yang hidup mild autism, yang duduk diam, yang aktif, hyper, maka tuan-tuan baca ini. Selalu baca surah Ar-Ra'du ayat 31 kali. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, petua-petua saya ni saya simpan dalam buku saya ni. Waktu daripada saya mula sakit kena santau sampailah sekarang, saya tulis petua-petua yang saya amalkan, doa-doa, makanan-makanan, sayur-sayuran, ulam-ulaman, daun herba dan sebagainya. Saya tuliskan dalam buku untuk jadikan sebagai kenang-kenangan ataupun ilmu pada orang yang menghadapi masalah macam saya. Alhamdulillah, saya ijazahkan bacaannya. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh hubungi 019-646-9554. Baik, tuan-tuan boleh dapatkan buku itu di sana. Adalah sumbangan untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah di Sungkai. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada Ustaz Hashim, terima kasih Tuan Penghulu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.